Assalamualaikum. Apa abang semua? Lama kita tak jumpa. Yang sebenarnya aku yang lama tak camping. uh, aku tak ingat bila aku last camping. Tapi kali ni aku masuk dalam hutan sikit lah. Ke hujung jalan, ke habis hujung jalan. Bawah sana tu ada orang camping ramai-ramai. Tapi aku tak mau duduk tempat orang ramai. Aku mai duduk sini lah. Duduk sorang-sorang. Campur tempat ni. Ada toilet atas tu. Lain-lain tak ada apa lah. Lampu ke apa semua sendiri lah. Yang best, yang best. Kalau hampa nak mai, aku sangat-sangat recommend tempat ni. Sebenarnya tak adalah sorang-sorang sangat. Bawah tu ada geng-geng ramai-ramai orang camping. Lepas tu atas sana tu dah Taman Negeri Kenabui. Ni sebenarnya ni sebenarnya Camp Atin. Camp Atin, dulu Camp Atin lah ni dia panggil Camp apa? Alam Damai ke apa aku dah tak ingat dah. Tapi sempoi tempat ni, memang sempoi. Cuma dia semi-wall lah. Semi-wall sebab ada toilet. Kalau tak ada toilet, kena korek lubang, baru wall. Okay? Alright, aku nak pergi pajak kemah dulu. Lepas tu aku nak masak. Lepas tu aku nak mengan. Okay, nanti jumpa lagi. Bye-bye. Oh, nice climb over there. Woo! Alhamdulillah. Oh, yes. Lukisan alam. Lukisan alam. Cantik. Cantik. Alright. Alhamdulillah selamat sampai tanpa ada sebarang kejadian tak diingini. Nyaris tergolek 2-3 kali tu biasalah, tapi maintain throttle dengan clutch. Asalkan tak stall. Okey lah. Memang dia ada lari-lari slip sana sini sikit kan. Tapi normal lah slip sikit-sikit tu. Alhamdulillah tak tergolek. Janji jangan stall lah. Kalau stall memang kedebab lah. So aku maintain throttle, maintain clutch. Jalan elok lah. Alhamdulillah tak ada masalah. Okay, mari kita tengok apa aku bawa. Belah kiri ada ration dengan ayam. Benda-benda yang tak mudah terbakar lah. Bukan benda tak mudah terbakar, benda-benda yang mudah terbakar. Macam gas pun aku tak belah ni. Sebab belah kanan ni dia dekat dengan exhaust. Kalau aku tak sini aku takut aku punya gas panas lah. Saya meletup pula kan. Rangkap jaga-jaga je lah. Belah ni ada juga makanan dalam tin. Ration aku pun ada juga belah ni. Aku split setengah-setengah. So air mineral dah agak sepotai belah ni. So 2 botol sebelah-belah.
Lepas tu sini aku punya canvas untuk ground sheet dengan fly sheet. Ni kemah aku. Ni aku punya aluminium mat untuk aku tidur malam supaya tak sejuk. Ni pakaian aku. Jadi cushion lah untuk aku bersandak secara tak sengaja. Tali. Tapi aku tak tahu aku nak ikat ke tak sebab dekat sini dah ada batang buluh. Batang buluh. Orang dah buat batang buluh. Dia pasang kot tu. Mungkin aku boleh terus buat kemah aku atas tu. Tak ikat tali lah. Okey. Ini rod. Balatan mancing. Parang dalam plastik hitam. Kalau aku tak boleh bawa secara terdedah. Polystyrene aku mampu. Ini rod satu lagi. Itulah setup yang aku bawa. Aku tak tahu total berapa kilo. Tapi okey lah. Selesa bawa. Tak ada masalah pun. Straight je. Lalu jalan Tailok tadi pun okey je. Aku nak set up kemah dulu. Saya kita sambung lagi. Seperti mana biasa bila aku main camping, aku akan buat tali rentang macam ni. Aku tak mau pakai buluh kat atas tu sebab tinggi sangat. Nak baling aku punya canvas jenuh agak. So macam biasa hujung ni aku ada bowline loop. Ikatan bowline tu. Dan di hujung sebelah sana aku buat truckers hitch. Okey, kelebihan truckers hitch ni macam aku pernah cerita dalam video sebelum ni. Kita boleh tarik tali ni bagi tegang setegang-tegangnya. Straight je tali dia. Okey. Okey. Dah pasang fly sheet. Okey, tadi aku tunjuk aku dah pasang tali rentang. Aku pakai bowline loop kat ujung tu dengan trucker hitch kat ujung sini untuk bagi tali jadi tegang. Okey, canvas memang aku suka pasang sebesar-besar yang aku ada. Ini memang besar gila untuk aku duduk seorang, tapi aku suka besar gila sebab aku nak selesa. Okey, kalau tengok kemah ni belah sini tak berapa, belah sini tegang. Okey, tapi belah hujung sana dia melendut. Okey, apa yang aku buat ialah ikatan. Okey, ikatan ni aku tak ingat apa jenis ikatan dia, tapi dia kalau tak salah aku 2.5 knot apa benda tu aku tak ingat. Okey, cara ikatan ni dia passion kalau kita tarik dia ke depan, dia tak akan patah balik. Okey. Tengok Okey, lah ni kemah ni melendut kan. Kenok ke bawah. Okey. Apa kita kena buat ialah pegang dekat knot ni. Okey, pegang dekat knot. Tarik. Allah, sebelah tangan payah nak buat Sat Okey, kita sambung balik Aku nak demonstrate kegunaan 2.5 knot ni. Tak salah aku nama dia 2.5 knot lah. Okey, dia jenis ni. Dua gelung belah dalam, satu gelung luar. Okey, macam kita tengok lah ni. Tali ni kendok kan. Okey, tali kemah ni kendok. Jadi apa yang kita kena buat ialah pegang ni. Okey, pegang, tarik Kita tarik. Dan dia akan memanjang. Dia tak patah balik tau. Dia jadi panjang. Loop jadi besar. Dia tak patah balik dan tali kemah akan jadi tegang. Tu sebab aku suka guna knot ni lah. Aku tak tahu apa nama lah. Jadi simpulan-simpulan ni semuanya sebenarnya berguna. Okey, macam kat bawah ni. Okey, kat bawah ni untuk pancang kemah ni aku pakai figure 8 loop tau. Okey, figure 8 loop. Dia kita selum je kat atas. Buat figure 8. Buat figure 8 loop, lepas tu masuk je kat atas macam ni. Kat atas pancang. Okey, lah ni kendok kan. Sini 2.5 knot tu juga. Tarik bagi panjang. Bagi loop dia besar. Dan kemah pun tegang. Okey. Tinggi. Boleh berdiri kat dalam. Kalau tak cukup tinggi, yang atas ni tertolak naik atas lagi.
Ujung sana pun sama. Tolak naik atas lagi. Bagi dia tinggi. Tapi takat ni bagi aku dah okey dah. Aku dah boleh masuk berdiri. Jalan elok. Aku pun bukan tinggi sangat. Aku 162 cm je. So tak ada masalah. Ni cukup tinggi dah bagi aku. Okay. Tak payah tunduk-tunduk pongkok-pongkok. Dan ni hampak ground sheet pula. Okay. Tadi aku pasang fly sheet. Lah ni aku dah hampak ground sheet. Ground sheet aku besar. Walaupun aku duduk seorang, aku suka pakai ground sheet dengan fly sheet yang besar-besar. Sebab aku nak selesa. Nak bergolek ke, nak gulin ke, nak apa kot mana pun semua senang. So, okay. Ni pasang kemah pula. Okay. Aku nak tunjuk cara pasang kemah dom. Cara pasang kemah cara berseorangan. Tak ada siapa tolong. Okay, aku tadi ada tetamu 2 orang, tuan tanah mai dengan orang jual aiskrim. Orang Pakistan jual aiskrim, dia masuk ke sini. Jadi aku menyembang. Lalu ni aku nak start pasang kemah. Okay, kemah dom ni tulang dia bersilang. Jadi mula-mula aku letak pasang dulu. Aku cucuk belah sana, aku cucuk belah sini. Jadi lah ni belah sana dah bercucuk, belah ni masih free. Apa yang aku buat ialah bila kita pasang seorang, kalau pasang betul ada orang tolong pegang, kita tolak sama-sama. Jadi bila buat seorang dia kena buat macam ni. Tolak sebelah naik tu. Okey, dia akan melengkung lah. Tolak dia melengkung tu. Baik, kita cabut pula. Okey. Tak apa, jangan risau dia tak akan patah. So, tolak sebelah dulu. Masuk. Dia akan melengkung. Tengok takut. Tapi tak ada masalah. Memang dia sepatutnya melengkung macam ni lah. Okey. Ni dah melengkung dah sebelah. Tinggal sebelah lagi. Okey, tengok sebelah lagi ni sama tak? Dia dah naik lah. Dia dah naik. Tolak. Pelan, jangan cabut. Jangan cabut tulang. Okey. Dah siap. Buat seorang ya. Ni dia punya bumbung. Kunci. Untuk disebabkan aku duduk bawah kanvas besar, jadi aku tak perlulah kemah yang susah nak pasang. Bumbung kecil bodoh ni pun dah cukup lah. Okey, macam tu. Siap. Kalau ada ruang banyak depan ni, atau ada ruang banyak depan tu, sebab tu aku suka setup besar-besar macam ni. Sebab aku nak selesa. Aku tak mau sempit-sempit payah nak bergerak. Aku tak mau. Aku boleh masak apa semua. Aku ada ruang yang luas. Okay. Next kita akan masak pula. Ni je lah peralatan masak aku, perik belakang aku. Ni gas, dia jenis hose panjang sampai ke dapur. Lepas tu ni set memasak untuk solo. Dia ada pan, ada periuk, ada bowl kecil 2 ketui dengan senduk. Tak tahulah senduk cendok ayak, camca-camca. Lepas tu aku akan buat mestin sepasang. Yang kecil aku akan bancuh ayak. Yang besar ni aku akan buat pinggan lah sekejap lagi. Macam tu lah. Lepas tu aku ada cawan besi lah 4 biji. Yang ni aku buah ayak. Dah habis dah. Yang ni tak siap aku basuh beras. Aku sukat beras satu pot pakai cawan besi ni. Dalam tu ada lagi 2. Yang tu reserve lah, aku kuat lah. Sesiapa main lepak menyembang kan, macam tu lah. Inilah dapur aku depan sungai. Kita nak beli tanah macam ni, nak buat rumah depan sungai tak mampu. Kita kemah aja lah yang boleh kan. Jadilah. Okey, ni kari ayam Ibrahim. Dah aku panaskan tadi dalam pan. Kita tengok nasi. Jadi kan nasi yang aku masak ni. Oh, jadi tak payah pakai rice cooker pun.
Tak nak je pakai api, elok kejadian dia. Siang tadi aku makan nasi awai. 6.30 tu aku makan nasi lah. Malam ni aku bancuh kopi, aku cicah dengan roti pat segi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sempoi. Tengok. Duduk campsite malam-malam macam ni kan, gelap gelita. Sungai pun tak nampak. Sempoi gila weh. Hampa duduk rumah ya, tengok Netflix. Mana hampa tahu. Nikmat lah. Betapa best lah. Tak sama, duduk rumah tak dapat macam ni. Walaupun bancuh kopi, cicah roti pasi kat rumah, takkan sama dengan duduk kat campsite. Hampa mana tahu. Duduk rumah aja, keluar lah sekali sekala. Sedap weh. Okey, hari kedua di campsite. Camp ni Camp Fendi. Tempat ni memang best lah. Okey, kemarin aku mengai. Masa aku sampai kemarin pukul 3, pukul 4 tu aku dapat sekok lah. Lepas tu malam tadi dalam pukul 10 aku dapat satu lagi. Tapi, ada tapi. Aku terjaga pagi tadi. Pukul 4.30 lebih kurang sebab sejuk sangat. Aku pergi check ikan. Ada sesuatu yang pelik berlaku lah. Lepas tu pagi ni aku mangkit pagi. Aku check lagi sekali. Benda yang sama berlaku. Jadi mari kita tengok apa yang jadi. Okey. Inilah ikan yang aku dapat semalam. Ikan ten. Ikan ten. Dia tengas. Tapi sebab tinggal separuh, tinggal ten je. Ngasnya dah hilang. 2 ekor. Aku tak tahu apa yang makan. Jadi hancur-hancur. Tak ada rezeki kan nak buat macam mana kan. Ni kehendak Allah. Dah dibagi 2 ekor tapi benda lain yang makan dia. Yang first ni, yang ni aku dapat pukul 3, pukul 4 kemarin. Yang ni aku dapat lebih kurang pukul 10 malam tadi. Tak ada rezeki lah. Rezeki dapat mengai tapi bukan rezeki dapat makan. 2 ekor. Pagi ni aku tak tahu macam mana. Kita sambung mengai je lah. Kalau ada rezeki Allah Ta'ala bagi, dapat dah lagi kan. Kalau tak, tak apalah. Dapat kemah tang ni pun dah seronok dah. Okey. Cun. Sakit. Okey, situ. Cukup. Duduk situ.
Oh. Ho. So ambil kiri. Belakang, brake belakang. Oh. Brake belakang. Go.